saya mengucapkan terima kasih kerana bersama dengan pihak sekolah untuk menjayakan kempen Tabung Pahlawan pada tahun 2025 ini. Tabung ini sebenarnya bagus, menyedarkan masyarakat khususnya warga sekolah untuk bersama-sama berkorban, bersama-sama menghargai jasa-jasa pahlawan. Guru-guru di sekolah boleh memainkan peranan mereka untuk menaikkan semangat patriotisme kepada dalam diri kanak-kanak ataupun murid-murid di sekolah dengan mengadakan kempen-kempen Hari Pahlawan sama ada di dataran sekolah ataupun dalam perhimpunan sekolah. Pertama sekali kita nak mengasuh semangat patriotik ni biar bermula daripada bangku sekolah. Sebab anak-anak murid ni, pengalaman saya, apabila program dibuat seperti saya brief tadi, bila bagi tahu pada guru besar dan pengetua, dia balik ke sekolah dia akan buat memo kepada anak murid untuk dibagi kepada semua penjaga dan ibu bapa mereka bahawa batalion ada buat kutipan Tabung Pahlawan. Dengan cara begitu, kita telah menerapkan nilai-nilai murni kepada anak murid ni, sikap menderma. Apabila kita tanamkan semangat patriotism ni di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, dia punya impact dia adalah secara long term, di mana mereka tahu sejarah Malaysia ni sendiri, sejarah kepahlawanan tentera-tentera kita yang terdahulu untuk mendapatkan kemerdekaan di tanah air kita, dan mereka akan merasakan bahawa benda tu mereka perlu pertahankan sampai bila-bila. Hargai pahlawan, kongsi senang. Hargai pahlawan, kongsi senang. Hargai pahlawan, kongsi senang.